berpuasa kan, korang kena cuba satu jenis makanan ni. Makanan apa tau? Chia seed dengan flax seed yang dah dikisar halus-halus. Nak tahu apa kebaikan dia? Ini 5 kebaikan chia seed dan flax seed yang dikisar halus-halus ketika kita berpuasa dan malah ketika kita berdiet. Yang kelima tu yang paling best. Nombor 1, dia membantu kepada hydration. Nak tahu kenapa? Sebab chia seed dengan flax seed ni akan mengembang bila adanya air. Dia akan menyebabkan air yang tersimpan pada badan kita lebih banyak. Nombor 2, dia membantu kepada pencernaan dan juga perlawasan. Kepada sesiapa yang ada masalah susah nak membuang air besar ni, ini adalah salah satu daripada ikhtiar. Nombor 3, dia akan memberikan tenaga yang lebih panjang lagi. Kenapa tahu? Sebab kandungan fiber, protein dan healthy fat akan menyebabkan kita rasa lebih bertenaga berbanding dengan kita ambil makanan yang berkarbohidrat. Nombor 4, dia akan boostkan penyerapan nutrien sebab kandungan omega 3 dia yang akan menyebabkan kelancaran darah kita. Apa-apa makanan yang berkhasiat ataupun nutrien yang kita ambil daripada suplemen akan dapat diserap masuk dengan lebih cepat lagi. Dan akhir sekali, yang paling best, dia akan membantu kepada rasa kenyang lebih lama sebab kandungan fiber yang sangat tinggi. So, kalau korang tak tahu nak dapatkan dekat mana chia seed, flax seed yang dah dipisah halus-halus ni, memang saya dah konsum sejak 2011 kan, dan saya sendiri yang buatkan chia seed dan flax seed ni secara homemade. So kalau korang nak dapatkan, saya dah botolkan cantik-cantik macam ni. Kalau korang nak, korang boleh klik dekat bag kuning di bawah. So next video saya akan tunjukkan macam mana cara bancuan chia seed dan flax seed ni supaya dia akan rasa lebih best lagi. Dapat sesuatu, follow saya kalau tak nak terlepas video-video tips yang seterusnya.